Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, InsyaAllah kita mulakan dulu majlis kita, sesi kita pada pagi ini, pagi pula, sorry. Sesi kita pada pada malam ini insyaAllah dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita lah bersama-sama pada malam ini insya-Allah. Kalau di Zoom ni dalam 46-47 orang dan di YouTube kita ada dalam 67 orang setakat ini, bersama-sama dalam sesi taujihat Aidil Fitri insya-Allah, bersama dengan tetamu jemputan kita, tak lain tak bukan Dr. Kamrus Salam, yang akan bersama-sama pada malam ini. Kita mungkin tidaklah begitu lama Ustaz, sedikit nasihat daripada Ustaz kepada kita semua insya-Allah, khususnya memandangkan kita mungkin esok dijangka esok tarawih yang terakhir, wallahu alam lah. Kita tengok keadaannya macam mana. Namun kita sedang berada di fasa akhir, kita telah berada di hujung Ramadan, dan sepatutnya bila mana kita telah melalui tarbiyah madrasah Ramadan ini, kita selayaknya menyambut satu Aid yang diberikan nama Aidil Fitri, yang membawa maksud, yang membawa makna, seperti mana tajuk yang kita tetapkan pada hari ini, pada malam ini, iaitu berkait dengan kembali kita kepada fitrah. Dan insya-Allah pada malam ini, tanpa saya memanjang-manjangkan lagi, tapi sebelum itu masih boleh lagi kongsikan link kepada rakan-rakan kita yang lain, sama ada melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Boleh sharing insya-Allah. Dan tanpa saya melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput dan mempersilakanlah tetamu jemputan kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Kamrus Salam Yusof, untuk menyampaikan taujihat Aidil Fitri kita. Moga-moga membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Tafadhal Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mula, suara macam mana? Boleh terang atau macam mana? Di Zoom jelas, di YouTube okey ke? Ada siapa-siapa boleh komen di YouTube? Okey. Boleh ke? Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesihatan yang baik kepada kita untuk kita dapat melaksanakan terus menghabiskan malam-malam Ramadan yang masih ada bersama kita, mungkin 1 malam 2 malam lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi kekuatan kepada kita, tidak bermalas-malasan ataupun sudah lemah semangat dan sebagainya. Kerana mungkin takut Lailatul Qadar dah berlalu, jadi kita pun dah tak nak rasa macam dah kecewa ataupun dah dapat dah, maka kita tidak mahu bersungguh-sungguh lagi. Insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus beri kekuatan kepada kita sehingga kepada malam Aidil Fitri, semasa Aidil Fitri dan juga selepas daripada Aidil Fitri, sehinggalah kita dapat menyambung kembali insya-Allah kerja amal kita insya-Allah dengan lebih kuat selepas daripada Ramadan insya-Allah. Pada malam ni insya-Allah sedikitlah yang saya mungkin boleh share sedikit berkenaan dengan apa yang telah di atas jemputan. Terima kasih kepada pihak Akhi Afdal yang menerajui pada malam ni, MC pada malam ni, untuk saya sedikit berbicara, sebersikit mengingatkan kembali kebanyakan daripada perkara yang mungkin
telah kita tahu, telah kita faham tentang apa yang sedang ini kerana ianya berlaku pada setiap tahun. Tapi, sebagai insya-Allah sebagai insan, kita selalu akan mengingatkan, berterusan insya-Allah. Pada malam ini, bukanlah malam Aidilfitri tetapi saya dah sebut itu salam Aidilfitri, bukannya nak mengajak, antum semua ni supaya meninggalkan Ramadan dengan cepat ataupun say bye-bye to Ramadan ataupun welcome, Aidilfitri. Sepatutnya kita bukan bergembira tetapi kita bersedih. Ada dua sekarang ni kan, sedih dalam gembira, gembira dalam sedih. Jadi bila kita menerima Aidilfitri ni, adakah kita ini bersedih ataupun kita ini gembira? Kita jangan ikut apa yang berlaku dalam televisyen, dalam radio, di pasar-pasar dan sebagainya, dengan jualan murah malam ni, malam esok mungkin untuk menghabiskan stok, pakaian, stok barang-barang, stok kuih dan sebagainya. Itu adalah orang yang, mungkin, moga-moga akan faham, moga-moga kan. Saya tak katakan bahawa salah untuk pergi berebut tu kan, tetapi maksudnya ialah perasaan yang ada sebagai seorang Muslim bagaimana. Adakah dia gembira ataupun dia bersedih. Betul, kita sebenarnya mempunyai dua campuran perkara ini. Kita sepatutnya ada, iaitu dua perasaan ini. Iaitu sedih kerana Ramadan akan pergi meninggalkan kita dan kita tidak akan berpeluang untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam lain mungkin ada. Kita ada mungkin nanti 10 Zulhijjah, kita ada malam Jumaat, kita ada malam macam-macam lagi malam-malam ataupun hari-hari, tetapi semuanya tidak sama dengan Ramadan. Ramadan telah berlalu, Ramadan ada specialnya dan Ramadan ada satu malam iaitu Lailatul Qadar yang tak ada pada malam lain. Satu surah khusus turun untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila highlightkan something ni bermakna bahawa perkara itu sangat-sangat penting. Allah Taala tak sebutkan malam-malam lain tu dan sebagainya walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi malam Al-Qadar ini dinamakan Al-Qadar sehingga setengah ulama memberi makna kepada Al-Qadar itu adalah makna Al-Azamah ataupun Al-Majdu, Al-Kehebatan. Jadi itu adalah kesedihan yang mungkin berlalu, yang kita nak tak nak pun dia akan berlalu, tapi kita sepatutnya perasaan tu ada. Sebagaimana kita berpisah lah kan dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan kawan kita kan, yang nak pergi jauh, yang nak berjalan, meninggal dan sebagainya, kita sedih. Tetapi dalam masa yang sama juga adalah ada perasaan gembira pada kita, tetapi dengan bersyarat. Bersyarat untuk kita ni gembira. Jadi itulah topik pada malam ni, insya-Allah yang akan cuba saya selitkan, yang akan saya share, yang akan saya untuk menjadi ingatanlah kepada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 185 sebagaimana yang adalah yang saya tunjukkan sekarang ni daripada surah Al-Baqarah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ni 185, 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 minta maaf. 183, 184 Allah Taala ceritakan tentang Ramadan Tentang Ramadan tentang nuzul Quran. Kemudian 185 ni masuk dalam minta maaf. 183 tentang Ramadan, tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang turunnya Al-Quran. Di hujung ayat tersebut Allah Taala sebutkan perkara ni. Allah Ta'ala sebutkan. Jadi ayat yang saya bawa ni 185 ni ialah bukan keseluruhan ayat, tapi di awal tu tentang nuzul Quran Allah Ta'ala sebut. Tapi di hujung ayat 185 ni Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra. Puasa ni bukan Allah Ta'ala ni nak menyusahkan kita, tetapi Allah Ta'ala ni nak menyenangkan kita. Banyak benda dalam hidup kita ni kadang-kadang kita rasa bahawa perkara itu susah bagi kita, tapi sebenarnya adalah baik untuk kita. Kadang-kadang kita melihat satu benda tu baik untuk kita, tetapi sebenarnya tidak baik untuk kita. Orang katalah makan Maggi banyak-banyak, minta maaf lah saya sebut makan Maggi, makan Ajinomoto, makan apa semua kan. Banyak-banyak kan, lebih-lebih kita rasa sedap tetapi sebenarnya tidak bagus untuk kita. Macam itulah juga ada banyak sangat benda-benda yang dikata kita rasa sedap dan sebagainya tetapi tidak bagus untuk kita. Ada benda-benda yang bagus untuk kita tetapi kita tak rasa suka nak buat perkara tersebut.
Kalau kita kata jogging lah kan, buat workout dan sebagainya kan. Benda tu bagus untuk kita kan, untuk kesihatan dan sebagainya kan. Tetapi kita ni malas kan, makan ubat kita malas. Pergi hospital pun kadang-kadang sakit pun kita malas. Walaupun benda tu adalah baik untuk kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya lah. Walillahil masalul a'la. Kita tak boleh bandingkan manusia ni dengan Allah, tapi nak bagi faham supaya kita ni faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni semua nak kebaikan untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Taala tak nak susahkan kita. Allah Taala tak nak beri kita makan, tak beri kita ni bersusah payah kan tak makan tak ni satu hari satu minit. Tapi benda tu baik untuk kita kan. Kalau doktor pun suruh macam tu kan, bila kita ni nak ambil darah, dia suruh kita puasa, maka kita pun ikutlah arahan doktor. Doktor tak lebih daripada apa pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor tak tahu sikit-sikit, tapi Allah Taala tahu segala-galanya kan. Allah Taala itu alim. Doktor tu alim, tapi bab-bab yang tertentu sahaja. Jadi oleh kerana itulah Allah Taala ni tak nak daripada kita ni susah. Dia nak mudah. Sebab itulah bila ada keyakinan, ini adalah keimanan kan. Iman kita berbeza dengan iman orang kafir kan. Orang kafir yang tak ada Tuhan ataupun percaya Tuhan separuh-separuh dan sebagainya, mereka rasa bahawa Tuhan ni ada tempat-tempat tertentu. Tapi bagi kita, kalau orang komunis kita lain lagi. Orang komunis langsung tak percaya pada Tuhan. Tapi kita ni, beza kita orang Islam dengan orang Islam, salah satu daripada benda. Bukan hanya kita ni boleh kira, boleh bilang apa ni rukun iman kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun iman. Tapi lebih daripada tu Allah banyak benda lagi Allah Taala sebut dalam Quran. Kalaulah iman tu begitu mudah kan, dengan hanya boleh kira, boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah jadi orang yang beriman, maka mudah sangatlah kita ni beriman. Banyak benda dalam Quran yang Allah Taala nak kita beriman macam ni, percaya macam ni, yakin macam ni. Antaranya ialah tengok kan ayat ni, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat ni kata Allah Subhanahu Wa Taala nakkan mudah untuk kamu. Allah Taala tak nak menyusahkan kamu. Ini adalah ayat akidah kita kata. Itu ayat yakin. Yakin tak? Yakin tak? Bahawa Allah Taala ni nak macam ni. Allah Taala tak nak untuk kita macam ni. Kalau tak yakin, tak ada gunalah beriman kita kan. Kemudian tu yang pertama. Itu tentang puasa. Jadi apabila Allah Taala sebut tentang puasa, wajib puasa, kutiba alaikumusiyam, maknanya ialah kita ni kena yakin bahawa Allah SWT ni nak. Kemudian yang kedua, walitukmilul iddah. Tapi Allah Taala tak nak suruh kita ni berpuasa sepanjang tahun sepanjang hidup. Tapi ada tempoh-tempohnya. Sebab itulah walitukmilul iddah. Supaya kamu ni menyempurnakan iddah. Iddah ni bukan iddah kahwin cerai kan. Tapi ni iddah adalah iddah berpuasa kan. Iddah puasa. Iddah apa ni? Iaitu bilangan. Iddah tu bilangan. Bilangan maknanya 29 tipu esok tengok anak bulan. Puasa tak puasa, raya tak raya saya tak tahulah kan. Tapi kalau saya di Brunei ni, mungkinlah kalau tak nampak akan raya hari Khamis lah kan. Jadi minta maaf lah kita tak bersama. Kalau di Malaysia raya hari ni kan, dah dapat toll free semua kan. Yang penting sini lah litukmilul iddah. Nampak anak bulan, dah tetap, dah tengok macam mana cara pun terpulang lah kan. Itu ulama' buat keputusan. Tapi bagi kita, Allah Ta'ala nak kita sempurnakan. 29 ataupun 30. Kemudian apabila dah selesai, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tengok kan? Walitukabbiru. Supaya kamu ni boleh bertakbir. Takbir kepada Allah ala ma hadakum, di atas apa yang telah diberikan kepada kamu, petunjuk dia Allah Taala tunjuk kita kan, memberi petunjuk kepada kita. Tengok kan, kita kalau tak dapat petunjuk kita tak puasa kan, tapi bila dapat petunjuk kita puasa. Jadi kita pun bertakbir. Bertakbir kan apa? Apabila litukmilul iddah. Jadi insya-Allah kan, wala'allakum tashkurun, dan moga-moga kamu ni bersyukur. Seterusnya ni, saya nak sebut beberapa poin lah insya-Allah kat sini kan. Saya minta maaf lah kalau takut terpanjang malam ni. Insya-Allah saya cuba tak terpanjang insya-Allah kan. Diberi masa kepada saya tak tahu lah kan. 30 minit, 40 minit kan. Insya-Allah lebih kurang saya akan stop lah insya-Allah tak lama. Kita akan sambung Aidilfitri. Kita tengok apa kataan Aid al-Fitri. Aid al-Fitri. Jangan al-Fitri. Kalau fitri itu maknanya futur. Maknanya lemah semangat. Putus. Tak boleh nak pergi dah. Kata orang. Tapi Aidul Fitri maknanya Aid tu maknanya kembali. Ada ya'udu kembali. Jadi Aid tu adalah kembali al-Fitri kepada fitrah. Tajuk kita pada malam ni. Kembali kepada fitrah. Aidul Fitri. Tak apalah saya tajuk yang macam tak betul sikit dengan tajuk yang di iklan dalam poster kan. Tapi sama lah lebih kurang. Aidul Fitri kembali kepada fitrah. Itulah sebenarnya hakikat hari raya. Itulah hakikat Aidul Fitri. Kita ada dua, Aidul Fitri, Aidul Adha. Kembali kepada berkorban, kembali kepada fitrah. Jadi sekarang ni kita nak kembali. Jadi masalah sekarang ni Aidilfitri ni ialah poin pertama yang saya nak share, ialah nak kongsi ialah
Adakah dia ni hari ataupun orang? Ha. Yang kembali tu ialah hari tu kembali ke satu Syawal tu, satu Syawal memang kembali. Kita tak puasa, kita mati, kita hidup pun dia akan datang. Gitu kan. Setiap tahun dia akan datang. Selagi mana ada bulan, ada matahari, dia akan datang. Di zaman apa ni, di zaman Abu Jahal. Saya sebut kan, Abu Jahal dulu kan, zaman sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Ayah kepada Abu Jahal ke Abu apa lagi kan, banyak-banyak Abu dulu sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada dah satu Syawal. Dah ada dah. Tapi bagi mereka satu Syawal ni tak ada makna apa-apa. Tak ada apa-apa. Sama seperti hari bulan yang lain. Satu Syawal, satu Zulkaidah, satu Zulhijjah, tak ada apa-apa untuk mereka. Tapi bagi kita Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di penghujung kan. Kita dah berpuasa. Tiba-tiba di penghujung tu Allah Taala berikan kepada kita Aidil Fitri. Jadi Aidil Fitri itu satu Syawal ke ataupun kita ataupun hari. Itulah yang kita kena ingat kan. Kita kena refleksilah diri kita kan. Sebenarnya yang lebihnya ialah kita. Kita ni, diri kita. Di Brunei cakap kita ni. Bukan awak ni, kamu ni. Bukan tapi kita ni. Kita ni kita. Maknanya kita sendiri kan. Bagi kita ni kembali ataupun tidak kembali kepada fitrah. Hari tak ada apa-apa kan. Hari naik bulan, naik matahari, dari satu hari kan. Naik bulan jadi waktu malam. Tetapi yang penting tu ialah kita. Jadi Aidil Fitri ini adalah kita kembali kepada fitrah ataupun tidak. Jadi fitrah tu apa? Fitrah tu apa? Fitrah ni Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan perkataan fitrah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam telah sebut perkataan fitrah. Jadi saya nak ajaklah kan pada malam ni kita sama-sama cuba tengok sekejap kan. Apa dia fitrah ni? Fitrah tu makna apa? Fitrah tu maknanya adalah kalau kita kata-kata bawaan ke keaslian ke yang asal ke semua boleh. Fitrah kan. Jadi kenapa? Apa yang fitrahnya, apa yang tidak fitrah ni? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, saya nak sebut sini, ni ayat satu ayat Al-Quran daripada ayat yang ke-30 surah Ar-Rum ni. Ar-Rum. Ayat Quran surah Ar-Rum ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disebut fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Fa'akim wajhaka lid-din hanifan. Hendaklah kamu hadapkan wajah kamu kepada agama yang hanif. Hanif tu maknanya tidak berpaling, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak menyeleweng. Yang betul. Jadi maknanya halakan wajah kamu kepada agama yang hanif. Secara hanif. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrata. Fitrata sini mungkin awak tahu tanya kenapa huruf ta macam tu kan? Huruf ta tu terbuka kan? Terbuka, dia tak tertutup bulat kan? Ini memang cara, nama dia cara tulisan Rassan Usmani. Tapi dia sebenarnya sama je, fitrah kan. Cuma tulisan dia macam tu. Tulisan tu tak boleh ubah. Sebab itu Rassan Usmani. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Allah Taala jadikan kita, fatara ni menciptakan sini, maknanya penciptakan. Allah Taala telah menciptakan kita. Bila Allah Taala menciptakan kita, dia menciptakan kita ni di atas satu fitrah. Maknanya di atas satu asal. Di atas satu bentuk yang mana asal. Asal tu boleh berubah tak boleh berubah? Boleh berubah jawab dia. Boleh berubah. Tapi dia ada asal dia. Jadi sebab itulah bila kita sebut kita ni adalah kembali kepada fitrah, maknanya kita boleh katakan kembali kepada asal. Asal apa? Asal kejadian kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di atas satu bentuk. Bentuk asal perasaan kan dia ada. Bentuk tu tak berubah. Kan? Allah Taala sebut sini kan. Tengok dalam ayat ni kan tak apa ni? La tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Tak ada perubahan dalam kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak ada kejadian manusia dia tetap manusia kan. Daripada Nabi Adam sampailah kepada akhir manusia nanti pun dia tetap juga manusia, dia ada perasaan, dia ada gini. Manusia cubalah ubah kan. Macam Tina, manusia cuba ubah ada LGBT XYZ kan. Tak tahulah saya. Itu manusia cuba ubah. Tapi manusia tetap juga. Lahir-lahir tak ada nanti kita akan tengok manusia ni lahir, tiba-tiba keluar LGBT. Tak ada. Dia akan lelaki perempuan. Kalau ada khonsas itu, tapi dia akan ada yang lelaki perempuan. Jadi itu nama dia fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan jadi manusia ni bukan jantina fitrah saja, tapi perasaan diri dia, dalam diri dia kan, keinginan dia dan sebagainya kan, itu adalah fitrah kan. Kalau kita tak ubahlah, kalau kita ubah guna dadah, itu cerita lain lah. Tapi dia sekejap je kan, habis dadah tu dia akan datanglah balik fitrah tu kan. Fitrah kan.
Dia sukakan benda ni, dia tak suka benda ni. Tapi manusia ni lari daripada fitrah. Banyak manusia lari daripada fitrah kan. Okey, itu satu kan fitrah. Yang kedua, Allah Taala jadikan fitrah ni kejadian manusia satu, yang keduanya macam mana kita nak tahu kita ni betul tak betul dengan fitrah. Gitu kan. Ini fitrah kita ni manusia. Kita nak tahu betul tak betul yang ini dengan fitrah ataupun tidak, betul dengan fitrah ataupun tidak, betul dengan fitrah atau tidak. Jadi kadang-kadang manusia dia lari, menyeleweng kan, dia buat lari. Lari, cara bentuk tu lari kan. Lari daripada fitrah yang ada dalam diri manusia tu kan. Okey. Jadi yang inilah dia yang dipanggil sebagai agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu benda nama dia agama. Din. Jadi din tu ialah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tak boleh ubah fitrah. Manusia tak boleh ubah agama kan. Jadi agama datangnya daripada Allah, fitrahnya datang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bertemu. Sebab itulah kan fitrah dia adalah akan bertemu dengan agama. Fitrah akan bertemu dengan agama. Sebab apa? Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia bila dia cuba ubah agama, kan maka dia akan startlah menyeleweng. Sebab tu Allah Taala sebut sini Lid-din Hanifah. Lid-din Hanifah. Iaitu yang tidak menyeleweng ke kiri, tak menyeleweng ke kanan, mengikut agama. Fa'akim wajhaka lid-din. Sebab manusia ni ada fitrah, manusia ni diberikan agama. Jadi lahir-lahir kita ni fitrah lah kan, lahir, beranak kan. Mak, suami, isteri, dapat anak kan. Lepas tu tak kira kadang-kadang tak suami, tak isteri pun dapat anak juga kan. Tapi anak ni tak boleh ubah. Dia mesti ikut fitrah juga. Jadi Allah Ta'ala berikan agama. Jadi inilah katanya. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang benar. Walakinna aksarun nas la ya'lamun. Tapi manusia itu tidak tahu. Apa yang mengubah fitrah manusia ni? Apa yang mengganggu fitrah manusia ni? Inilah dia kan. Yang ni iaitu hakikat manusia asalnya Allah Ta'ala ciptakan dia ni merdeka. Kan itu fitrah. Fitrah kita ni adalah merdeka. Tetapi kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jadikan dua benda yang kadang-kadang boleh mengubah kemerdekaan manusia. Apa dia kemerdekaan manusia ni? Yang mengubah kemerdekaan manusia ni, yang menarik, yang mengubah, menghala, mengheret sini, dua benda. Nombor satu, syaitan. Jadi Allah Ta'ala jadikan kepala dia iblis, kemudian syaitan. Syaitan ni kerja dia memang untuk melarikan manusia daripada fitrah. Melarikan diri daripada agama dan akhirnya fitrah tu mengikut yang syaitan tu. Gitu kan. Akhirnya tutuplah fitrah. Tapi manusia walau bagaimanapun dia nak tutup fitrah tu tak boleh. Tak mungkin dia akan tutup fitrah. Dia minta maaf, dia hancurkan fitrah tak boleh. Dia nak hilangkan fitrah tak boleh. Fitrah tetap ada dalam diri manusia. Cuma mungkin dia boleh tutup. Dia boleh tutup kan. Sebab tu kita panggil menutup fitrah ni kita panggil dia kafara. Jadi kafara tu artinya ialah tutup. Orang yang menutup fitrahnya kita panggil dia kafir. Jadi sebab itulah kan bagi kita orang Islam kita faham kan. Kafir itu adalah menutup. Orang yang menutup iaitu orang menolak, tak terima agama sedangkan fitrah tu ada. Jadi dia tutup fitrahnya sehingga fitrah tu tak boleh pergi lah kita kata kan. Kalau kita kata apa ni, kalau elektrik kan, kita ada ni positif negatif kan dia tutup tengah tu kan tak. Tak bersambung. Dia bukan dia jadi penebab. Itu saya belajar sains dulu kan zaman dulu kala kan. Dia panggil penebab, dia ada apa ni penyambung kan, elektrik tu kan. Bila guna getah itu kan, maka dia tak boleh bersambung. Jadi yang datang menutup tu adalah dua yang cuba mengalihkan manusia, merosakkan agama tu adalah dua. Yang menjadikan manusia tak nak ikut kepada ni adalah dua. Nombor satu syaitan, yang kedua nafsu. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala telah lemahkan syaitan. Lemahkan syaitan kan. Tak kira apa nama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan syaitan telah diikat. Adalah banyaklah kan explanation ulama apa maksud ikat tu, ikat kepala dia ke, ikat ketua dia ke, ikat semua ke, ikat anak, ikat ibu, ikat ayah kan. Apa maksud dia, itu banyak kan. Itu saya tak nak ceritalah kan. Itu insya-Allah kan boleh refer lah kan kepada insya-Allah kan pada buku-buku kitab-kitab. Tapi yang pastinya syaitan Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut diikat. Jadi yang tinggal ialah satu lagi iaitu nafsu manusia. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah wajibkan puasa untuk mengikat nafsu kita ni. Jadi kita ada dua, pada badan manusia ni ada dua, jasmani dan juga rohani kan. Jasmani juga rohani. Dua-dua ni bergaduh. Bukan bergaduh, minta maaf kan. Dia sentiasa ni kan kontradik kan. Yang ni nak banyak, yang ni kata tak bagus, tapi lawak ikut juga.
Yang ni kata ni, jangan buatlah ni, tapi ni nak buat juga. Sebab dia kata, tak rasa nak buat. Betul kan? Macam tu kan? Kita ni ada dua kan? Rohani, jasmani. Rohani, jasmani. Rohani, macam ni. Sepatutnya, rohani ni menguasai jasmani. Bukan jasmani ni menguasai rohani. Jadi dalam puasa Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita satu benda, iaitu jadikan rohani kamu ni menguasai jasmani. Maknanya kan, jangan makan. Tapi kita nak makan kan, rasa nak makan, rasa lapar, rasa dahaga, kita nak gini, nak macam-macam kita nak kan. Benda-benda yang tak boleh lah masa puasa. Tapi kita nak, jasmani kita nak. Tapi rohani Allah Taala suruh kekang. Lawan. Akhirnya, alhamdulillah, akhirnya kita menang. Sebab itulah kita menang. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Taala beri petunjuk kamu, sebab apa kamu telah menang, maka bertakbirlah pada hari itu. Jadi oleh kerana itulah maka kan, hakikat ini, hakikat kita katakan, hakikat kita pun menang ni, bila kita telah bebas, kita menang, kita dapat ni, tetapi kita kena ingat, mengikat nafsu ini tidak bermusim. Bukannya maknanya hari Ramadan saja kita ikat nafsu. Tapi itu adalah latihan kan. Kita kena berterusan untuk mengikat nafsu kita sampailah kepada Ramadan akan datang pada bila-bila masa sajalah kan. Ketika syaitan dah terbebas, hari raya nanti jaga-jaga kan. Banyaklah kan dia masuk dalam TV, dia berjoget-joget dalam TV nanti kan. Kita jumpalah dengan family kita pun kan. Hari raya kan macam-macam lah datang kan, dengan pakaian lah pelik-pelik kan. Bukan masalah sedondong tak sedondong ni kan, tapi maknanya kan membazir lah, macam-macam sekali kita buat, kita tengok kan nanti hari raya kan, benda yang di luar lah daripada ni. Tu jaga-jaga tu kan, masa tu syaitan dah terbebas tu kan. Riuh rendah tu pada masa tu kan. Jadi dia bergabunglah dengan nafsu manusia tu, akhirnya tengok-tengok habis benda yang semasa kita puasa ni, habis kita dengan hari raya. Satu hari raya yang dah KO dah. Itu jadi balik semula kepada ni tadi, seterusnya ialah ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ni saya sebutkan tadi kan, dia beri dua benda. Kemudian, jadi saya sebut tadi kan, ada satu poin yang saya sebutkan, iaitu fitrah ni. Bila sebut fitrah kan, Allah Subhanahu Wa Taala memang jadikan kita ni di atas fitrah. Saya balik sekali, nak tekankan, nak emphasizekan balik poin ni. Poin manusia ni, ialah Allah Taala ciptakan kita ni, dan dia dibina di atas satu fitrah. Antara benda fitrah ni, ialah apa? Manusia ni adalah ummatan wahidah. Kanan nas ummatan wahidah, Allah Ta'ala sebut. Manusia dulu adalah umat yang satu. Apa umat yang satu sini? Umat sini, kalau tengok tafsir, dia kata bukan umat bahasa Melayu. Kanan nas ummatan wahidah. Bukan maksudnya umat dalam bahasa Melayu tu, orang lah umat kan, satu kumpulan manusia. Bukan. Tapi kalau ikut dalam tafsiran, dia kata umat ini adalah din. Din, agama. Jadi kata, kanan nasu ummatan wahidah, manusia ni dulunya adalah satu agama. Gitu maksud dia. Agama yang satu. Maknanya semua menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok sejarah kan, Nabi Adam alaihissalam di atas agama yang satu. Kan? Di atas fitrah tu dia kata tu kan. Fitrah dan juga agama yang satu. Kemudian Hawa begitu juga. Kemudian anak-anaknya begitu juga. Lalu berlakulah pembunuhan kan. Qabil bunuh Habil. Jadi kita tahulah cerita tu dalam Quran sebut kan. Walaupun tak sebut nama. Jadi Allah Taala sebut fa ba'asallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Manusia pun lepas start daripada tu, lama-lama kan manusia ni pun startlah ikhtalafu, berbeza pendapat. Ni kata macam ni kata macam ni kata. Akhirnya yang sesat berlaku yang sesat. Allah Taala pun kirimkan an-nabiyyin, para nabi. Jadi nak tunjukkan bahawa asal manusia itu adalah berasal di atas fitrah, di atas fitrah. Seterusnya, ni saya nak tu bawa lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa yang saya sebut sini semua hadis ni adalah daripada Bukhari, saya tak sebut daripada yang lain lah. Supaya takut ada nanti kan ada kata hadis ni lemah sikit dan sebagainya. Hadis semua hadis Bukhari. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis ni masyhur. Ma min mauludin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua budak-budak ni kan, kanak-kanak dilahirkan, tengok kan, Nabi kata dilahirkan di atas fitrah. Fitrah. Jadi maknanya fitrah tu apa? Fitrah ni lah fitrah kita ni. Fitrah. Iaitu di atas benda yang betul. Jadi sebab itulah budak kita kata kan, budak ni kan tidak ditaklifkan dengan agama. Dia tak salah kan. Kalau dia mati sebelum daripada dia balik, dia tak consider sebagai kafir. Tak. Walaupun dia ditanam di kubur kafir tu cerita lain kan.
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak consider ini, dan di akhirat nanti dia akan dibangkitkan untuk menjadi kanak-kanak yang akan menjadi pelayan-pelayan kan kepada orang-orang yang tinggal dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Nabi SAW sebut ma min mauludin, tidak ada yang dilahirkan illa yuladu alal fitrah, melainkan dia akan lahir di atas fitrah. Tapi kenapa dia jadi jahat? Kenapa dia jadi sesat? Kenapa jadi kafir? Minta maaf lah saya sebut kafir. Saya sebut kafir ni, insya-Allah dalam ni boleh, tak ada masalah kan, insya-Allah kan. Kafir ni boleh sebut, cuma jangan labelkan orang di luar tu, itu kafir. Itu yang kita tak disuruh lah kan, kena jaga-jaga. Tapi kita kena tahu makna kafir, kita kena tahu erti kafir, kita kena tahu apa kafir kan, sebab dalam Quran sebut kafir dan sebagainya, kena sebut kafir. Jangan biarkanlah kalau orang ada anak, jangan tak ajar, tapi kena beritahu kafir ni maksudnya macam ni. Ada Islam, ada kafir. Jangan kafir Islam, non-Islam. Okey. Balik ni sebab heboh cerita ni sekarang ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, Nabi SAW sebut, kenapa seseorang tu tiba-tiba dia menjadi kafir? Kenapa dia jadi tak Islam? Kenapa dia lari daripada fitrah, sedangkan fitrah asal ni? Kerana fa'abawahu. Fa'abawahu, kedua ibu bapanya. Ni masalah kedua ibu bapa lah. Yuhawwidanihi, menyahudikan, yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, Kristian, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Nabi tak sebutlah yang lain. Kan? Kalau kita sekarang ni kan, yuhannidu, menghindukan dia, you Buddha dia kan, you apa ni, apa benda lagi lah macam-macam kan, you komuniskan dia. Macam siapa yang menyebabkan budak-budak jadi macam tu? Kita pergilah ke mana-mana kan, kita pergi ke negeri-negeri kan, kafir kan. Kita tengok orang kafir di Afrika ke, di India ke kan, di Rusia ke, di Eropah ke. Kita tengok anak orang kafir, dia akan jadi kafir. Salah siapa tu? Salah mak ayah dia. Nombor satu salah mak ayah dia, lepas tu salah dia lah kan. Takkanlah salah mak ayah dia selama-lamanya tak. Gitulah kan. Jadi sekarang ni, tapi yang saya nak sebutnya lah fitrah tu. Fitrah adalah asal. Sebab tu kalau orang kata orang tu kan kembali daripada fitrah dia, meninggalkan Yahudi, meninggalkan Kristian, meninggalkan Hindu, dia masuk Islam, kita boleh panggilkan juga dia kembali kepada fitrah. Gitu kan. Panggil revert lah kalau kan. Revert. Okey, bukan convert, orang setengah makan orang tak suka panggil revert. Jadi dia kata kama, jadi Nabi SAW pun sebut selepas daripada tu, kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jama'a. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Nabi SAW sebut ni kan, serupalah kata binatang kata kan. Binatang ni bawa perumpamaan awak insya-Allah kan. You all semua tengoklah kan hadis tu dengan itu lagi. Tapi at last Nabi SAW pun bacalah ayat yang saya baca tadi, surah Rum ayat 30. Iaitu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim. Jadi seterusnya ialah kan, ada beberapa tempat ni saya nak ulas juga kan, nak ceritakan tentang bahawa Allah Ta'ala ni kan jadikan kita ni di atas fitrah. Di atas fitrah. Maknanya di atas satu, kita panggil fitrah lah kan. Di atas satu benda yang asas kan. Jadi tengok kan. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata al-fitratu khamsun. Nabi kata fitrah ni ada 5. Nabi kata. Au khamsun minal fitrah. Ataupun satu riwayat kata ada 5 perkara daripada fitrah. Al-khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa taklimul azfar wa qassus syarib. Ni 5 perkara kan. Saya rasa yang kita semua pernah dengar benda ni kan. Itu 5 perkara, itu berkhatam kan. Apa ni, membuang bulu ari kan, membuang bulu ketiak kan, memotong kuku, dan juga qassus syarib, apa ni, memotong misai. Okey. Jadi ini tengok kan, Nabi SAW sebut kan kepada para sahabat ni. Kita tengok ada. Manusia suka tak benda-benda ni? Suka tak benda-benda yang 5 perkara ni kan, yang disebut ni oleh Nabi ni kan? Memang manusia suka. Siapa pun manusia semua suka kan. Orang kafir, orang Islam kan, semua rasa suka. Sebab apa? Kebersihan. Mana manusia ada tak suka kebersihan? Manusia suka kebersihan kan. Jadi Nabi SAW merelitkan bahawa secara fitrah ni manusia ni memang suka kebersihan. Tengok kan? Dan Islam datang disuruh benda-benda kan, sunat kan. Kita tak katalah wajib kan, walaupun ada orang kata mungkin wajib dan sebagainya. Tapi adalah kuku, kalau dah lebih panjang sangat dia akan jadi wajib sebab tak boleh nak sembahyang dan sebagainya. Tapi maknanya ialah benda ni disuruh oleh agama, disuruh oleh Islam. Sebab apa? Islam nak bawa kita ni kepada fitrah. Jadi banyak benda di antara contoh-contoh ni kan. Ada satu ayat Quran lagi, saya tak nak baca semua nanti pengerusi marah pada saya sebab panjang sangat kan. Saya dah nak habis ni. Iaitu
Nabi SAW kan pernah sebut dalam hadis Bukhari. Nabi kata, ya fulan, iza awaita ila firashika fakul. Nabi kata dalam hadis ni, Nabi pesan kepada seseorang lah dia kata, ya fulan, iza awaita ila firashika, bila kamu nak masuk kepada tempat tidur kamu, maka bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Nabi ajar bacalah macam ni, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu nafsi wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Macam tu dan seterusnya sampai ke bawah ni. Dia kata sampai sini kan, sampai sini fa innaka, saya sini sebut sini kan. Nabi SAW sebut fa innaka imitta fi lailatika mitta alal fitrah. Mitta alal fitrah. Kalau kamu mati, kamu baca sebelum kamu tidur, kemudian kamu mati pada malam tu, nescaya Nabi kata kamu mati di atas fitrah. Jadi artinya ialah fitrah ialah kembali. Jadi insya-Allah kan akhirnya, insya-Allah kan akhirnya ni slide terakhir saya lah insya-Allah kan. Ayat-ayat Al-Quran ni, minta maaf lah saya tak terjemahkan tapi insya-Allah boleh refer, ada number situ kan semua tu kan. Kalau lah kata nak, saya boleh bagilah. Kalau nak kan. Kalau tak nak pun tak apa kan. Saya rasa boleh check lah sendiri kan. Iaitu, boleh tengok dalam YouTube pun saya rasa ada kan dalam simpanan. Iaitu, balik semula kepada ayat tentang puasa ni. Sebab kita ni di penghujung puasa. Jadi, walitukabbirullah ala ma hadakum. Apa dia, kenapa kita bergembira? Kalau kita ni bergembira kerana orang bergembira, itu orang panggil orang gila tak? Kenapa awak bergembira? Sebab orang semua bergembira, tengok dalam tu kan, tengok orang bertakbir semua, saya pun bertakbir jugalah kan, saya pun gembira juga pakai baju baru kan. Nampak orang sibuk sangat balik penuh jalan raya kan, highway tu kan. Jadi saya pun rasa nak balik jugalah, semua orang balik. Kalau macam tu kita ikut orang, gembira kan ikut orang gila. Kalau gembira tak tahu sebab apa, tu tak betul kan. Jadi kita kena tahu, kenapa kita mesti bergembira. Dan kemudian kita fikirlah, adakah kita ni layak ataupun tidak layak bergembira. Jadi apabila kita tahu sebab kenapa kita bergembira, maka barulah kita ni tengok, kita ni patut tak patut bergembira ataupun patut sedih saja. Jadi jangan hari raya nanti sedih kan. Sebab apa? Sebab baru dengar ceramah tu kata kena sedih. Sebab apa sebabnya? Berjumpa orang tu gembiralah kan tapi di dalam hati tu kena sedih sepatutnya. Kalau apa? Kalau kita tidak dapat mencapai apa yang sepatutnya kita capai dalam bulan Ramadan. Iaitu apa hakikat dia? Hakikat dia, hikmah dia, maqasid dia ialah apa? Iaitu untuk mengekang nafsu kita, mengalahkan nafsu kita dan menjadikan jasmani kita yang besar, yang hebat ni kan, yang nampak, yang cantik, yang tengok dalam cermin nampak ni jasmani ni, sebenarnya dia ni power lagi. Kalau dia ni power lagi, jasmani kita lebih power daripada nafsu kita, daripada diri kita, maknanya kita ni patut bersedih lah. Jadi insya-Allah kembali pada fitrah, insya-Allah dalam bulan puasa ni kita macam reset balik lah. Saya nak sebut perkataan reset ni sebab bukanlah reset mana, tapi reset mana membersihkan balik daripada semua kan kesalahan, kejahatan dan sebagainya. Maka kita kembali semula kepada fitrah, kepada apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Dan jangan lupa, insya-Allah kan fitrah ni dah ada dalam diri manusia. Saya nak sebut satu cerita yang mana cerita tu sangat popular lah kan, yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti. Saya pernah baca Dia sebut Syekh Al-Buti dalam dalam salah satu daripada kitab dia. Dia sebut cerita tentang orang yang dalam kapal terbang, dalam satu kapal terbang. Lepas tu dalam kapal terbang tu macam-macam orang ada. Ada komunis, ada Kristian, ada Yahudi, tak ada agama, free thinker, Islam dan sebagainya. Tiba-tiba kapal terbang tu rosak. Kapten kapal terbang beritahu, kapal terbang kita rosak sekarang ni. Ada 30,000 kaki. Tak pasti kita ni sebab mendarat tak mendarat, jatuh tak tahu. Dan sekarang ni enjin dah terbakar tepi tu kiri kanan kan. Apa perasaan orang yang ada dalam kapal terbang pada masa tu? Pakai tali pinggang keledar. Bukan. Masalah sekarang ni, ke mana hati mereka pada masa tu? Panggil mak, panggil ayah, panggil tok, panggil nenek, panggil isteri, panggil apa? Nak panggil apa? Tak ada orang boleh menyelamatkan. Pada masa tu, tu perumpamaan kan Mungkin betul, hari tu berlaku kan. Daripada kapal terbang, daripada Perth nak balik ke Kuala Lumpur, hari tu ada masalah kan, teknikal. Jadi, pada masa tu, keadaan macam tu, pada masa tu manusia akan kembali kepada Tuhan. Tak adalah yang kafir ke yang apa kan. Semua akan, oh God lah. Oh my God lah. Dia kata kan, dia tak kenal Tuhan dia siapa. Jadi sebut God lah kan. Dia tahu God ni. Jadi, oh my God. Semua akan berdoa, semua. Sebab apa? Tak ada orang boleh tolong dia. Kapten kapal terbang tak boleh tolong. Pramugari pun tak boleh tolong. Pramugara tak boleh tolong. Kapal terbang kita akan jatuh. So, berdoa kepada Tuhan lah pada masa tu supaya diselamatkan lah. Gitu kan tak. Jadi, tu contohlah bahawa manusia ni ada fitrah. Jadi kita ni insya-Allah
dalam bulan Ramadan ni kita kembali semula menguatkan spiritual kita, mengalahkan diri kita, dan itu untuk fitrah kita, dan satu lagi lah untuk agama kita, kita harus belajar. Kita jangan biarkan diri kita ni ikut orang biasa kan tau. Tak belajar, tak tahu agama, tak apa benda kan tau. Ikut netizen je. Netizen cakap macam ni, yes. Netizen cakap yes. Yes ni, ikut sokongan, ikut apa pun, ikut like ramai. Tak. Kita kena tahu yang betul. Jadi insya-Allah tak ada yang dapat memelihara kita, melainkan kita kena berusaha sendiri. Jadi insya-Allah terima kasih kepada ni lah kan Abang Afdal yang menjemput kita, yang menjemput saya pada malam ni untuk share. Insya-Allah kan, dan terima kasih lah kepada pihak, insya-Allah kepada pihak yang ni lah, yang buat program ni. InsyaAllah saya rasa semua insyaAllah boleh ada program-program yang khusus yang berterusan, insyaAllah kan tak? Saya rasa ada kan, insyaAllah. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa belum lagi ada program, boleh hubungi insyaAllah. Hubungi Abang Afdal insyaAllah. Saya tak tahu macam mana nak hubungi. Kalau susah nak hubungi di TikTok saya, ada nama saya kat situ insyaAllah. Ataupun di YouTube cari Dr. K. Yusof insyaAllah. Ataupun Dr. K. Yusof, Gmail, boleh tanya saya juga lah kalau tak jumpa itu insyaAllah. Okay, setakat itu saja. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsir, diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Salam insya-Allah atas kesudian pada malam ini untuk berkongsi bersama dengan kita pada hari ini. Jadi jangan risau, insya-Allah kita akan ada rakaman yang boleh diulang-ulang, boleh diulang kaji, boleh dilihat kembali surah-surah yang berkait. Cuma tertariklah dengan statement Ustaz tadi kan. Aidilfitri ini dia bukan bergantung kepada tarikh, tapi ia bergantung kepada individu tersebut. Sebab yang kembali kepada fitrah bukan tarikh tersebut, tetapi kita sebagai manusia itu sendiri insya-Allah.